Siakap ni. Oh, siakap. Siakap. Ui, jenahak yang besar kan. Ui, betul-betul cari jenahak lah aku. Oh, siakap. Siakap. Jenahak. Uish. Bantal weh. Bantal. Oh, cakap. Boleh tak pam? Oi, jaga. Padu. Ui. Nasib baik tak terlepas weh. SP. Ini dia hasil kita orang ini. Alhamdulillah, macam-macam jenis ikan ada. 27 ekor. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan harian korang. Okey geng, pagi ni aku berada dekat kolam Ulu Bendul Fish Valley. Korang tengok pemandangan belakang aku ni berkabus ni. Okey, pagi ni kita ada ramai sikit pagi ni, 6 player. Ada Cik Faiz, Cik Fahmi dengan Azam. Lepas tu 2 orang lagi, Jen dengan Kur. Dia on the way daripada Senawang. Hari ni kita mancing kolam A lah. Harap adalah rezeki untuk kita orang hari ni. Menggasak ke, kena doakan kepada kita orang menggasak ini ke. Okay? Pada korang yang tengok video ni dan masih belum lagi subscribe, aku jemput dulu untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton dan layan video sampai habis geng. Okay? Stay tune. Kita makan dulu. Macam tu laut tu. Nasi lemak bob gadang. Kau makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kau bawa air tu kan? Bawa merah. 2 lagi. Buka sikit. Buka nak banyak ni. Lagi. Okey. Dah. Okey, 6. 6. Dah. Terima kasih. A few moments later. Okay geng, fighter kita hari ni Kur. Kur. Mantap Kur Okay, mantap. Ikat batu roket. Okay. Kita ada Jen. Alright. Kita ada Cik Faiz kita. Kita ada Abang Insem Azam. Aku datang buat audit. Buat audit Aku buat audit dia. Kita ada Cik Fahmi kita geng. Okay. Harap fighter kental. Harap ada rezeki ni. 6 orang. 6 orang hari ni ikan kena lebih 10 lah. Ristek colour biru hari ni. Ristek colour biru. Kuning. Ni 4 jam. Ni 4 jam ada. Petang ada game keli. Petang ada game keli. Game keli memang kuning Kita pinggir tu. Okay geng, semoga rezeki kita orang dimurahkan hari ni geng. Mantap. On terus. Okay geng, kita set up dulu umpan. Masa dah timing. 16. Tunggu timing. Sekor kau ambil kau. Nama pegawai aku dah tunjuk. Nama sendiri dia dah. Takkan kau dah letak nama pegawai kau. Aku tak kenal apa pegawai. Udang kecil hari ni geng. Udang RM1. Sekarang dah ada 2 jenis udang. Udang RM1 dan RM1.5. Satu yang kalau mentah tak banyak. Macam ni, letak ni. Ni. Dah. Standby. Okay geng, standby geng.
Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Okay. Udang duk bunyi jentik ni. Tak ada lagi naik. Tak ada lagi naik ni. First cast. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? 10 seconds later. Ha. Ui, kena curi umpan. Kena curi umpan depan-depan weh. Oh, Jen dah naik weh. Jen dah naik. Oh, Azam naik. Azam. Kunci drag lah. Kunci drag sikit Azam. Okey, Azam. Kunci drag. Ah, okey. Kita kena rakam Azam strike. Cepat Azam. Cepat Azam. Ah, oi, jenahak. Ah. Sauk ni sauk. Boleh? Oh, okey baru nak tahu. Azam dapat jenahak. Oh, mantap. Agak sini kan. Ada makan. Ada mana ni? Aduh. Tak kunci drag pula. Siut lah. Tak lekat aja. Dua ekor orang ikan ni. Oi, aku tak dapat lesen lagi ni je. Kita tengok ikan Cik Fahmi. Oh, ini jenahak ni. Jenahak. Tali. Jenahak weh, jenahak. Ikan lo. Jack. Aduh. No, God, please, no. Jenahak. Betul lah ni kita pangkah hari ni tak? Betul lah tempat kita pangkah hari ni. Semua dah ada ketuk. Dapat tak dapat dah. Cakap ni. Merah. Oh, siakap. Alhamdulillah, lesen. Janji lesen.
Ya, tengok geng. Opening ke 1, 2, 3, 4, 5. 5 ekor geng opening. Mantap. Kita target belum dapat lagi ni. Si merah-merah dia 5. 1 minute 37 seconds later. Ui. Oh. Kur. Besar kur. Mantap kur. Aku tak rakam lagi. Aku nak kena rakam kur ni. Tali jaga tali. Boleh kur. Kuat makan aku tengok. Jenahak ni. Kau memang betul-betul cari jenahak. Alah aku sampai sini. Oi, jenahak yang besar ni. Ui, betul-betul cari jenahak lah aku. Mantap lah Gur. Mantap lah kur. 2 ekor lah jenahak kur gila. Ui, ni kena ikat ni. Kuat ni. Kan, aku rasa kita kena tukar kan. Apa? Duduk sini. No. Tu, bumbung. Oh. Tukar je pun. Ada. Mantap Zam. Mantap Zam. Oi, Azam pun cari jenahak ni. Oh, siakap. Patut aku duduk sini tadi kan. Siap Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Jenahak. Oh, kanan jauh. Sangkut tali ya? Turunkan. Uish, kuat ikan ni. Uish, kuat betul. Jenahak besar, jenahak bantal. Wah, meeting lah kita Zam, sekejap lagi Zam. Ui, tak nak naik lagi weh. Uish. Bantal weh. Bantal. Jenahak bantal, terima kasih. Weh, bantal weh. Patutlah. Jen, mana Jen? Alah, hilang aja. Berbusing ni. Jap. Berbusing ni. Sekejap, aku cabut ikan dulu, nanti aku buka mata kail dia. Saiz bantal kan. Bapak besar weh. Mantap. 2 lebih ni tak? 2 lebih. Hoi, Jen pun naik. Kau kutip kerat siak kau Jen. Ni aku tunjukkan kau ikan. Ni pun ikan Jen. Kau tengok ikan aku dengan ikan Jen. Woi, gila Jen. Kau tengok Jen. Jen ke sekor dia tu. Woi.
Okey. Besar je jenahak tu. 2 kilo lebih ni. Macam hari tu yang dapat saya tu ni. Oh, pakai tu. Okay, ikan target dah ada. Dah boleh happy lah. Five minutes later. Makan depan-depannya. Ramai lain. Biawak. Biawak geng. Tiga spesies lah aku. Belakang kipas. Syok tarik dia. Man, tarik je best. Makan tak tahu sedap aku biawak. Yang ni aku nak bawa balik lah. Tak pernah makan tau biawak. Selalu bagi orang lah aku. Ha. Kau apa je? 3 eh? Nak kena lawan ni. Tapi champion aku lah sebab aku besar ni. Nak menang kau. Makan lagi kan. Ada makan lagi. Aduh, tak lekat. Tak lekat. Pakai air. Air eh. Tak lekat? Ada. Dah. Makan. Makan ke? Oh, makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Gila lah minum air kau tu dapat tu. Tengah minum dapat tu. Cendol-cendol lah cakap dia. A few moments later. Woi, kuat my SP. Kuat SP. Oh, cakap. Boleh tak pam? Woi, jaga. Padu. Mantap lah. SP tengok sikit. SP apa? Kaidoku. Tengok nanti. Dia ni SP Timon. Mantap.
Okay, Cik Fahmi. Tengok. Mana tangguk? Cik Fahmi lesen kena tangguk ni. MJ. Mana? MJ. Dia makan udang kopeng. Okey, sekarang semua dah ada lesen. Sikit je. Oh, sikit je kena. Kau dapat ikan? Berapa? 3, 4? 4 dah? 5? Oh, 5 lah. Semua siakap? Semua siakap. Oh, siakap short body. Convert ni. Oh, short body tengok. Kontot badan ni. SP tu. SP on. 15 minutes later. Lepas? Baik. Oh, saya ingatkan ni. Ingatkan ketuk. Sekejap. Ada ketuk ah. Alamak. Sekejap. Ada ketuk. Alamak. Alah. Cepat. Alamak, sangkut pula. Sekejap, sangkut ni. Aduh. Ada ikan aku. Sekejap. Terbelik pula. Sekejap. Ada ikan ni? Sekejap, ni cepat. Ada. Dah. Ni tak aku. Okay. Ada ikan lagi tak? Terbelik pula tengok. Ada. Dekat dia. Ada lagi kan? Dah. Oh. Okey. Mantap. Sikit dah kena. Ya Allah. Yo, tengok weh. Kena sikit. Aku tak sentak pun. Ui, kena sikit kan. Ui, betul-betul rezeki weh. Kena kulit bibir je. Bukannya kena mulut. Ikan pun buta lah Kur. Ikan buta Kur. Ha. Okay kan. Siakap cendol. Siakap cendol. 10 seconds later. Geng, strike ke 6. Aku tak on kamera pula. Sebab tengah minum, aku parking. Makan pula geng. Mantap. Okey dah. Oh, saiz padu lah ni. Off kamera geng, nombor 6. Ya. Oh, tu dia. Mantap, jenaha. Ini ikan favorite wife aku ni. Kau jangan buat Tali. Oi, ada. Ada. Elak. Sakap. Oh. Tolong bagi tahu. Nombor apa dah? 6 eh? 5 eh? 5. Azal 5 ekor. Ini kita pakai SP Timon Kaidoku. Alright. Bismillah.
Weh, ni kat bukit ni pergi ada ikan ni. Lama dah orang tak pergi tu. Bukit tu. Ui. Ui. Nasib baik tak terlepas weh. SP. Nasib baik tak terlepas rod aku. Ui, apa ni biawak ke? Biawak. Biawak makan SP. Aduh, king biawak aku hari ni. Ui, nasib baik tak terlepas rod aku. Aku tengah pegang main-main je. Geng, nombor 7. Biawak makan SP. Timun. Solid weh. Mantap tu. Padahal mulut dia macam ni je kan. Azam pun biawak jugalah. Double strike biawak. Nice. Mantap lah Azam. Ye geng, dapatlah MJ kecil. MJ kecil. Tu depan tu, dia makan. Tak, aku cakap tadi dah lama orang tak pergi sana, mesti ada ikan. Ha? Aku tak boleh kalah kat lu bendul. Yeah, boy. 8 lah. Dua-dua
Tangguk seorang. Azam tu Azam. Tangguk. Woi, jenak. Boleh? Boleh. Mantap. Geng, hasil hari ni Jen 3. Tilapia merah Jen Tilapia merah. Azam 6. Kur berapa 5 4. Kur 4. Cik Faiz 5. Syakap semua ni. SP. Kur Syakap 1, Jenahak 2. Syakap 2? Syakap 2, Jenahak 1. Syakap 2, 4 4 ni Syakap 2, Jenahak 2. 5 kur. 4. Besar siut yang depan macam ni. Ini lagi kira. Bila? Dia tak ada tepi. Besar siut ni, Jenahak tu. Kenapa aku tiup tu? Mana jenak kau? Buang aku. Ini ni dekat 3 kilo ni. 3 kilo aku rasa ni. Yang tadi lagi besar. Ya ke? Apa dia? Aku Yalah, roket lagi besar. Apa dapat? Warna oranye tu. Aku punya 2 Jenahak, Syakap 3, Senangin 2, MJ 1. 6. Oh ini bang. 27. 27 ekor. Kau dapat ni? Hari ni ada udang hidup, Tak, SP, ada. udang kopek. 3 ada. Tengok. 3 jenis. Ni, mantap GG ni. Okey bang, daripada mana ni? Ada daripada Banting, ada daripada Senawang. Ya. Okey bang, patah 2 kata sebelum balik Banting. Ulu Bendul memang terbaik. Jarang mengecewakan. Orang sayang Kolam sayang. Mantap. Mantap. Okey bang. Okey bang, dapat cek apa ini? Okey, rapat. 1, 2, 3. Okey, gambar dulu. 1, 2, 3. Okey geng, alhamdulillah. Jom tengok hasil hari ni. 27 ekor geng. Ini dia hasil kita orang hari ni. Alhamdulillah, macam-macam jenis ikan ada. 27 ekor. Alhamdulillah. Ini fighter kita hari ni. Kur, Jen, Azam, Faiz, Cik Fahmi. Alhamdulillah. Padu mantap. Terbaik. Okey geng, syukur alhamdulillah. Hari ni hasil memang berpuas hati lah, gila-gila lah. 27 ekor, 6 fighter geng. Jom tengok hasil hari ni. Tu dia. Hasil hari ni. Ni dah masuk plastik yang masing-masing lah. Tu dia. Puas hati. Puas hati je Puas hati. Ni King SP hari ni. Oh, ni KSP. Kur, puas hati kur Berarti Puas hati. Okay geng. Ini bukan beli Ni bukan beli kan, ni mancing. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada korang yang menonton video ni daripada mula sampai habis. Yang mana masih belum subscribe, aku jemput dulu untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan untuk menonton video-video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum geng. Bye bye. Menggasak. Mantap. Mantap hari ni hasil geng. Puas hati, alhamdulillah. Padu geng.